Mari semua dengar cerita telur tembakau menjadi punca. Pesannya ibu, anak terleka, terasa hati membawa duka. Wahai adinda, buatlah jasa, hidupmu biar memberi makna. Usah dilupa, ibu tercinta, kisah Mak Tanjung, lara dan duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih penajuk agenda Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang tak pernah alpa, guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kawan-kawan, hendak saya hiburkan dengan satu cerita. Jom 10 minit bersama saya, kisah rakyat pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, di kaki Bukit Berapit, tinggal Mak Tanjung bersama anaknya, Pekan dan juga Melur. Sejak suaminya meninggal dunia, Mak Tanjung menjadi muram dan pendiam. Mak Tanjung asyik bersedih hati. Kerjanya mencari akar kayu untuk dibuat ubat juga diabaikan. Pada suatu hari, Mak Tanjung teringin makan telur ikan tembakul. Dia pun pergi ke sungai berhampiran rumahnya untuk menangguk ikan tembakul. Tahan luka di sini, tahan luka di sana. Sambil menunggu, Mak Tanjung pergi mencari ulaman hutan. Akhirnya, Mak Tanjung berjaya mendapatkan seekor ikan tembakul yang besar dan buncit perutnya. Aduh, tidak sabar rasanya nak segera sampai ke rumah. Bisik hati Mak Tanjung dalam senyum riang. Langkahnya dipercepatkan. Ikan dalam tangguk tidak lepas dari pandangan. Perut ikan yang buncit ini pasti mengarang telur. Bisik hatinya lagi. Sesampainya di rumah, Mak Tanjung terus mengingat ikan itu. Lalu diberinya kepada Melur untuk digulai. Masalah ikan dan telur ikan tembakul ini, Melur, telurnya kamu simpankan sedikit. Teringin rasanya Mak akan telur ikan tembakul ini. Pesan Mak Tanjung. Kemudian Mak Tanjung keluar mencari akar kayu. Selepas siap masak gul itu, Melur pun mengasingkan separuh telur ikan tembakul. Lalu diletakkannya di atas para. Berselera sekali mula dapatkan makan gulai ikan tembakul. Pekan makan dengan gelojoh sekali. Apabila habis nasi di pinggan, Pekan minta nasi dan lauknya ditambah lagi. Melihat adiknya berselera sekali, Melur mengambil bahagian makanannya dan diletakkan ke dalam pinggan Pekan. Pekan nak lagi, Pekan nak lagi. Bentak Pekan apabila nasi di dalam pinggannya habis. Sudah habis Pekan, cukuplah untuk kali ini. Nanti kita minta mak dapatkan telur ikan tembakul untuk digulai ya. Pujuk Melur lihatkan perangai adiknya. Kerana tidak percaya, Pekan terus bangun dan berlari menuju ke para.
Pekan membuka piring di atas para dan mengambil bahagian telur ikan tembakul yang disimpan Melur untuk emaknya. Oh, rupanya ada lagi ikan tembakul. Telurnya pula nampak lebih sedap, kata Pekan sambil mencapai telur ikan tembakul tersebut. Jangan, Pekan. Telur itu kakak sembantu emak. Biarpun dilarang oleh Melur, Pekan tidak mengedarkan jeritan kakaknya. Habis semua telur ikan tembakul dimakan oleh Pekan. Melur merasa susah hati. Pulang Mak Tanjung dengan harapan. Telur tembakul dapat dimakan. Lapar dahaga tidak tertahan. Mencari rezeki jauh di hutan. Terdengar derap tapak kaki di luar. Tahulah Melur yang Mak Tanjung sudah pulang dari mencari akar kayu. Melur merasa resah, tangannya tetap laju mengutip sisa makanan di atas lantai. Sudah makan kamu berdua? Tanya Mak Tanjung sambil melambungkan punggungnya di tempat makan. Hindahkan makanan, lapar pula rasanya. Lebih-lebih lagi teringatkan telur ikan tembakul. Pasti sedap kan? Sembang Mak Tanjung dengan wajah yang berseri-seri. Dengan rasa bersalah dan tangan yang ketar-ketar, Melur melutut di hadapan Mak Tanjung. Mak, maafkan Melur, Mak. Maafkan Melur. Telur ikan tembakul sudah habis, Mak. Pekan yang makan. Jawab Melur perlahan. Sampai hati kamu berdua, kata Mak Tanjung kecil hati. Sedih benar hatinya kerana anak-anak sampai terlupa kepadanya. Mak Tanjung merajuk, lalu pergi ke dalam hutan. Di hutan ada batu belah. Batu itu berpuaka. Kalau dia lapar, dia akan terbelah. Kalau dia sudah mendapat mangsa, dia akan bertangkup. Mak Tanjung melangkah laju ke arah batu berpuaka itu sambil berseru, "Batu belah, batu bertangkup. Tangkuplah aku, telanlah aku. Aku kempunan telur tembakul." Mak, jangan tinggalkan kami. Melur dan Pekan mengejar dari belakang. Kedua-dua orang anaknya berteriak sambil menangis. Mereka mahu ibu mereka pulang. Namun, apabila sampai di batu berpuaka itu, ia sudah bertangkup. Ibu mereka telah ditelan oleh batu bertangkup. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya.
Rakan-rakan sekalian, ingatlah jangan sesekali kita menderhaka kepada kedua ibu bapa kita. Sesungguhnya syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.